Nama saya Ali Hanafi bin Daud, tapi orang panggil saya Cikgu Ali sebab saya bekas cikgu. Saya basically adalah dalam bidang sales and marketing lah. Saya jual macam-macam produk dan juga saya terlibat dalam consultation untuk sales and marketing juga dan juga training lah. Saya join Tonwow ni hujung tahun 2022. Jadi that's mean lebih kurang 3 tahun lebih lah. Dia sebenarnya bermula daripada waktu mula-mula saya join lah. Sebelum saya join Tonwow tu sebenarnya saya ada jual produk kesihatan. Dan produk kesihatan tu bagus sebenarnya, tapi sampai satu tahap tu dia punya demand tu kurang. Biasalah bisnes kan. Jadi dekat situ saya fikir nak cari satu model bisnes yang boleh berikan kita passive income. Sebab kita mungkin kalau menjual tiap-tiap hari tu kadang-kadang penat juga. Ni reality lah, siapa yang terlibat dalam sale tu dia akan tahulah. So kita nak cari satu sumber ataupun satu bisnes yang boleh memberikan kita passive income. Maksudnya kita buat sampai satu tahap kita boleh nikmati passive income tu. Kalau boleh tu sampai orang kata kita tak buat pun income tu kita rasa. Dan basically dalam 3 tahun ni memang betul-betul lah benda tu memang reality, memang berlaku. Malu juga sebenarnya nak mengakui tak berapa aktif. Selama 3 tahun lebih ni lah sebenarnya dah cecah 6 angka sebenarnya. Dan dari segi income tu memang orang kata satu income yang selesa lah. Kalau nak hidup dengan income tu pun memang boleh. Dan untuk pengetahuan saya bayar cukai tau. Saya bayar cukai gunakan statement kita punya Tonwow tu. Tonwow ni sebenarnya dia smart utility. Utility ni adalah something yang kita memang spend every month. Macam contoh bil air, bil elektrik dan of course bil telefon lah. Tapi Tonwow ni dia boleh jadi smart utility. Sebab apa dia smart? Sebab kalau kita pakai yang biasa-biasa, macam saya sebelum ni, ni real punya cerita. Sebelum ni saya pakai ada satu brand yang terkenal. Package yang saya ambil masa tu dekat lebih kurang RM200. Wife saya pun sama juga. So saya dengan wife dah 400. And then saya ada 3 orang anak. Setiap orang tu pula pakai 50. So total kita orang semua RM550 sebelum ni. Dan duit tu bolehlah dapat internet, dapat call, okey, tak ada masalah. Tapi lepas tu hilanglah setakat tu saja. Tapi apabila kita convert kepada Tonwow, bukan sekadar kita dapat cashback, kita dapat perlindungan takaful, insurans, kita dapat lagi point voucher, bukan tu saja, tapi kita boleh juga generate income. Boleh sangat sebenarnya, sebab kita memang boleh buat apa proses tu kita panggil sebagai NNP lah, ataupun bahasa mudahnya kekalkan nombor lama, memang boleh buat. So tak ada, sebab of course kita sayang nombor lama kita sebab semua orang tahu nombor tu kan. Macam saya sendiri pun kekalkan nombor lama juga, even wife saya, anak-anak saya semua kekalkan, dan majority saya punya group pun memang kekalkan nombor lama sebab dia orang sayangkan nombor lama tu. Cuma apabila tukar kepada Tonwow, dapatlah benefit yang kita katakan tadi. Jawapannya ya dan tak. Kenapa ya dan tak? Dia depends kepada pemahaman kita terhadap multi level tu apa. Kalau kita faham multi level tu adalah head hunting, maksudnya nak kejar tarik orang je tanpa apa-apa faedah, so itu bukan Tonwow. Sebab kita bukan nak tarik orang macam tu saja. Kalau ada dua benda, ni ada satu benefit, ni ada 5 benefit, secara manusia normal kita nak yang mana? Of course lah kita nak banyak benefit kan. Itu yang kita cuba kenalkan kepada orang. Tak nak tak apa. Kalau definition MLM tadi untuk cari-cari orang, bukanlah. Tapi kalau definition MLM tu adalah kita boleh dapat banyak commission, sebab boleh dapat commission override dan sebagainya, mungkin boleh kata macam tu. Dia depends kepada apa kita punya definition. Passive income ni kalau kita tanya orang ada macam-macam definition, tapi bagi saya simple je. Passive income ni adalah income yang kita dapat walaupun kita dah tak buat benda tu. Itulah passive income. So basically dekat Tonwow ni memang kita boleh rasa benda tu, dan saya sendiri memang dah rasa benda tu sebenarnya. Honestly saya seorang yang tak berapa gemar naik kapal terbang dan tak berapa gemar untuk melancong. Bukan maksudnya untuk orang lain, ni untuk diri saya sendiri. Sebenarnya sebelum ni saya dah pernah lah pergi ke Korea, pernah pergi ke Shanghai, pernah Kunming, pernah ke Thailand pun pernah. Tak jauh lah, belum Eropah, belum lagi. Kalau diberi pilihan between sushi dengan Vietnamese roll, sushi, Vietnamese. Sushi saya pernah makan, Vietnamese roll saya tak pernah makan. Tapi sushi pun saya tak suka sebenarnya. Reality takkan nak tipu. Kopi atau matcha? Kopi. Bullet train atau taxi motorcycle? Bullet train. Talji atau pantai? Pantai. Kimono atau aodai? Aodai tu apa? Vietnamese punya baju yang suka dulu. Oh, suka kimono sebab dia sopan.
onsen atau mandi? Onsen tu macam mana? Kolam air panas. Kolam air panas kot. Sangat penting tak? Memang sangat penting. Tapi of course tak ramai orang luar sana kalau yang biasa punya takaful ataupun hairat tu mungkin tak mampu yang biasa lah. Tapi dekat Tonwau ni dia ada kita dapat insurans hayat dan juga hairat tu. Walaupun figure dia tak adalah terlalu besar, tapi pada saya dia boleh juga membantu. Saya bagi contoh paling simple lah. Let's say lah yang si suami ni katakan Tonwau, tiba-tiba something happen dengan dia tinggalkan family. Dengan jumlah yang ada tu untuk insurans hayat dan juga hairat kematian tu, itu mungkin boleh digunakan oleh keluarga dia. Kalau tak ada income lain lah, mungkin dekat situ dia boleh start something else. Macam contoh kalau kita ambil berniaga nasi lemak macam kata, berapa je kos tu memang cukup lah untuk cover dengan insurans tu kan, ataupun apa-apa jenis perniagaan lain. Jadi dengan arti kata lain memang penting lah. Kalau di approach oleh pesaing, pada saya lah, kita just open mind saja, tak ada masalah, siapa-siapa pun boleh kenalkan apapun kepada kita. Cuma apabila dalam membuat pilihan tu, kita kena ada lah apa framework kita. Kita bukan sekadar orang kata, oh ni nampak best, semua benda yang baru nampak best. Tapi ada satu benda yang kita kena fikirkan, dah teruji tak? Bukan maksudnya yang tu tak bagus, kita pun tak tahu. Tapi macam saya ni orang mungkin yang agak konservatif sikit, saya lebih suka pilih something yang selamat. Sebab takut nanti dah buat penat-penat kan, tiba-tiba diuji something apa-apa yang berlaku dekat dia orang, dah kita pun alamak aku dah penat dah buat itu. Tapi dekat Tonwau ni kita rasa macam dia secure tu, dia selamat tu. Kalau you all nak cari part time yang boleh dibuat secara online saja, tak perlu jumpa siapa-siapa dan boleh memberikan passive income, anda boleh jumpa saya akan ajarkan tekniknya. Saya Cikgu Ali, saya pilih Tonwau.